Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincang tentang market structure. Market structure part 3. Yang video sebelum ni part 2. Kalau anda ingat part 2 ni tentang turning point. Turning point. Okay, saya kata yang masa video part 2 saya tak boleh buat sambung sekali dengan swing point yang part 3 ni sebab dia akan jadi, video tu akan jadi panjang. So saya asingkan. Okay, so turning point anda dah faham. Okey, sekarang kita masuk pada swing point. Okey, apa maksud swing point ni? Okey. Swing point ni maksud dia adalah pergerakan market dan kebiasaannya dia ada swing points. Okey. Setiap pergerakan market ni biasa dia akan ada swing points. Dan dalam swing point ni juga kadang-kadang ada wujud turning point di dalamnya. Okey. Dalam swing point ni adalah pergerakan market. Pergerakan market naik ke atas, turun bawah, naik ke atas, turun bawah. Itu adalah pergerakan market. Maksudnya dia masa dia buat retracement ke apa. Tapi dalam swing point kadang-kadang dia mempunyai turning point. Okey, so swing point ni biasanya ditanda dua. Ada dua kita akan tanda, swing high dan swing low. Okey, so apa maksud swing high ni? Okey, swing high ni apa maksud swing high dan swing low? Swing high dan swing low ni maksud dia, swing high ialah pergerakan di bahagian atas sebelum downtrend berlaku. Maksudnya sebelum downtrend berlaku dia, kita panggil dia swing high. Swing high. Kalau swing low pula, swing low ialah pergerakan di bahagian bawah sebelum uptrend berlaku. Okey, itu kita panggil dia swing low. Okey, kalau nak lebih jelas kita akan lihat chart dekat bawah ni. Okey, lihat chart dekat bawah ni. Inilah saya kata, maksudnya swing low ni berlaku apabila perubahan arah, apa maksud dia tadi? Bahagian dia bahagian bawah sebelum uptrend berlaku. So dia bahagian bawah sebelum uptrend berlaku ni. Dia berlaku uptrend. Dan swing high pula di bahagian atas sebelum downtrend berlaku. Ataupun okey, wujud downtrend kat sini. Okey, sama juga swing low, pergerakan ke atas uptrend. Okey, dia wujud pada sebelum pergerakan uptrend tu berlaku. So itu adalah swing high dan swing low. Kat sini saya tak dapat nak tunjuk dia punya turning point. Tapi nanti biasa anda akan jumpa lah, ada yang ada turning point, ada yang tak ada turning point. Okey, macam kat sini pun dia ada turning point. Okey, turning point kat sini. So sepatutnya di atas ni adalah swing high. Okey, atas ni adalah swing high. Maksudnya swing high, price downtrend. Okey, and then wujud swing low bila price uptrend. So bila sampai sini dia berhenti, dia terus bawah. Ni kita panggil turning point. Tapi kita tak ambil turning point ni sebagai swing point. Okey, kita ambil dia sebagai swing, kita masukkan dia dalam swing point kat sini. Okey, so harap anda dapat lihat dengan jelas. Lah. Okey, kalau kita nak tahu dia pergerakan market, saya kata pergerakan market yang berlaku swing high, swing low ni adalah pergerakan market daripada bawah ke atas, buat retracement. Okey, lepas tu bawah ke atas balik, buat retracement. Okey, naik ke atas, buat retracement. Tu kita panggil dia pergerakan market. Okey, so anda boleh tengok kat chart kat sini. Ni saya kata pergerakan market ni. Okey, maknanya daripada swing low ke swing high, swing high ke swing low, swing low ke swing high, swing high ke swing low, swing low ke swing high, swing high ke swing low. Okey, ini adalah pergerakan market. Itu yang menandakan swing point. Okey. So dalam chart di atas saya tunjukkan pergerakan market yang membentuk swing high dan swing low. Okey. Mungkin anda kata tak apa, saya akan terangkan apa maksud swing high swing low ni. Okey. Swing high swing low ni untuk apa dalam trade? Nak buat apa nak belajar swing high swing low ni ataupun kita panggil swing point? Okey, tujuan dia ialah swing high dan swing low ini bertujuan untuk mencari area atau zone untuk kita trade ataupun buka position. Okey. Dalam mencari area dan zone ni, kita memerlukan Fibonacci. Okey, Fibonacci ni very important untuk kita cari di mana support resistance yang akan berlaku. Tapi taklah semestinya dia tepat. Kita tak semestinya tepat. Tapi kita boleh menggunakan Fibonacci untuk cari anggaran di mana area dan zone tersebut boleh diambil sebelum masuk position. Okey. Fibonacci ni ialah anggaran level-level yang berkemungkinan membentuk support ataupun resistance. Okey, sekarang kita akan tengok pada chart. Tengok chart. Kat mana saya masukkan Fibonacci.
Kita gunakan chart yang sama macam kat atas tadi. Okey, daripada swing high ke swing low, swing high ke swing low, untuk uptrend kita akan tarik Fibonacci daripada swing high ke swing low. Okey, and then saya guna Fibonacci ni sebagai yang biasa je, yang standard. Okey, selepas kita ni tulis sini di atas saya masukkan Fibonacci atau Fibonacci yang standard. Okey, setelah masukkan Fibo, kita akan cari support ataupun resistance di area level-level Fibonacci. Maksudnya kita akan cari support ataupun resistance di area level-level ni, level 0.236, 0.382, okey, 0.5, 0.618, 0.786, okey, 1. Okey, kita akan cari support resistance area level-level Fibonacci ni. Untuk cari position untuk trade, anda kena perhatikan market. Okey, perhatikan market di sebelah kiri untuk lihat di mana wujudnya support dan resistance. Okey, jom kita tengok kat bawah ni. Okey, maksudnya bila anda tarik Fibonacci ni daripada atas ke bawah untuk uptrend, anda akanlah cari potential di mana wujudnya potential support resistance. Macam kat sini saya tandakan resistance become support. Sini pun saya tandakan resistance become support. Tapi dia buat rejection pada resistance become support kat bawah. Ini yang perlu anda tanda, yang perlu anda cari support resistance dulu. Okey, tapi based on history kat belakang ni. Okey, based on history kat belakang ni. Okey. Saya tandakan dua support resistance yang mana penggunaan role reversal dia guna pakai untuk menentukan area untuk trade. Maksud saya gunakan ni lah, RBS ni kan. Mana resistance become support. Apabila anda lihat resistance become support ataupun RBS berhampiran dengan level 0.5 dan 0.82, di area di situ berpotensi untuk kita buka position buy. Nanti kita akan tengoklah dekat chart. Untuk teknik yang digunakan, saya akan ceritakan kemudian dalam bab cara trade. Saya akan teknik apa saya pakai ni. Teknik apa saya pakai nanti saya akan ceritakan dalam bab dalam trade. Bab cara untuk trade. Ini jarang orang bagi ni. Ini saya bagi. Saya akan terang dalam video juga. Okey, sekarang kita akan lihat contoh kedua. Contoh pertama tadi, kita menggunakan swing high dengan swing low ni. Kita tarik daripada swing high ni ke swing low. Yang pertama kita tarik daripada swing high ni ke swing low. Yang kedua kita tarik daripada swing high ni pula ke swing low. Macam ni. Yang kedua kita tarik daripada swing high ke swing low. Yang pertama kat sini swing high swing low. Yang kedua sini swing high swing low. Lepas tu kita gunakan swing high swing low di atas ni pula, dah masukkan Fibonacci. Okey, macam ni tadi kita masuk Fibonacci daripada swing high ke swing low untuk uptrend, dan lihat pergerakan chart sebelah kiri sama ada wujud atau tidak support and resistance, support ataupun resistance. Sekarang kita akan lihat di bawah ni di mana area saya masukkan support dan resistance. Okey, sebab kita ni bab support dan resistance so saya akan cerita support resistance lah. Nanti bab supply demand nanti saya akan cerita bahagian lain. Okey, contoh di sini dia wujud resistance become support. Okey, so sinilah potential untuk kita buy. Okey, berpotensi untuk kita buy. So kalau kita buy kat sini di level 0.618 ni, kita lihat price meneruskan kenaikan. Okey, takut anda tak nampak tanda kat sini, maksud dia kat sini lah. Kat sini saya tanda kat sini. Saya tanda kat sini. Resistance become support. Itulah. Resistance become support. Resistance become support ni. Okey, saya tandakan resistance become support di mana ia berpotensi untuk buka position buy. Oleh kerana kita sedang belajar support resistance, teknik yang digunakan ini berkaitan dengan supply and demand. Maksud saya supply and demand ialah kat sini. Dia sini adalah demand zone. Saya akan bagi hint sikit sini. Sorry. Sini adalah demand zone. Okey. Ni demand zone. Mana price masuk pada demand zone, price meneruskan kenaikan. Ini saya bagi hint sikit lah. Nanti kita akan masuk bab supply and demand, nanti saya akan ceritakan lebih detail lah. Okey, dan kerana
Dan cara tandakan support resistance kita gunakan yang basic dulu. Untuk advance saya akan ajarkan kemudian ya. Ada support resistance ni kita ada cara simple, cara basic dan juga cara advance ya. Okey, so kita gunakan support and resistance basic dulu. Dan basic pun kita dah boleh macam mana profit ya. Okey, sekarang kita masuk pula pada kegunaan swing high dan swing low pada chart downtrend. Okey, swing point untuk downtrend ia sama seperti uptrend, cuma cara masukkan position cara masukkan Fibo ni sedikit kelainan dengan uptrend tadi lah. Okey, jika uptrend kita tarik Fibonacci daripada swing high ke swing low, tapi untuk downtrend kita tarik Fibonacci dari swing low ke swing high. Okey, sekarang kita akan terus pada penandaan swing high swing low. Okey, kita boleh tengok chart kat bawah. Okey, maksudnya pergerakan daripada swing high, market turun ke bawah, ada di atas, dia create swing low. Okey. Kenapa swing high saya kat sini? Sepatutnya swing high saya kat sini. Oh, so minta maaf lah ya. Minta maaf lah, saya pun tak check pun. Sepatutnya swing high saya kat sini. Swing high saya kat sini. Jadi daripada swing high dia turun bawah, dia create swing low naik atas, dia create swing high, macam itulah. Swing high swing low Okey. So ni kita abaikan sepatutnya swing high ni kat atas ni. Saya tak check pula Okey. Sebenarnya kita masukkan Fibonacci. Ingat ya, untuk tarik Fibonacci daripada swing low ke swing high. Sebab apa? Sebab dia adalah downtrend. Okey, downtrend daripada swing low ke swing high swing low ke swing high. So di sini contoh saya tarik daripada swing low ke swing high. Ini Fibonacci yang saya tarik lah. So seperti biasa kita akan cari level-level support resistance di area kita cari area support resistance di level-level Fibonacci ni. Yang macam saya sebut tadi 0236, 0.382, 0.5, 0.618 dan seterusnya. Okey. So kemudian kita cari support macam tadi kan saya kata support dan resistance atau resistance yang berhampiran dengan level-level Fibonacci. Okey, yang pertama apa perlu yang kita perhatikan ialah kita kena tengok market tengok market sebelah kiri dahulu. Macam uptrend tadi juga kita akan tengok market sebelah kiri untuk mencari area support ataupun resistance Okey, macam contoh di sini. Okey, contoh di sini. Bila saya tandakan, tandakan kita jumpa support kat sini. Bila create jadi resistance ini potential to sell. Tapi kalau anda lihat kat sini dia tidak kena dengan level-level Fibonacci Okey, tapi saya kata kena pun tak apa sebab kalau saya cerita pasal Fibonacci yang advance sikit macam tinggi sangat. Tapi kalau macam ni pun dah okey dah. So ada jumpa support, tarik, dia break, dia jadi resistance. So sini dah potential untuk kita sell. Mana ada sell kat sini, tengok harga price turun ke bawah seterusnya Lepas tu kita akan lihat roll reversal roll reversal support become resistance. Itu peluang untuk kita buka position sell. Teknik atau strategi yang digunakan ini untuk open position adalah bounce strategi ataupun kita boleh panggil engulfing strategi. Maksudnya kat sini dia break, dia sampai kat sini dia reject. So kita boleh panggil kat sini bounce strategy. Okey, then price turun, price naik pula. Naik sampai kat mana? Kita sediakan tadi pada engulfing strategy pada engulfing strategy iaitu di supply zone kat sini. Ada supply zone. Ada price naik, meneruskan penurunan. Okey. Sekarang kita tengok contoh yang kedua pula Contoh kedua. Contoh pertama kita ambil daripada atas ni, maknanya swing low, kita tarik ke swing high ke atas ni. Kita tengok contoh yang kedua pula. Kita tarik daripada swing low yang nombor 2, swing low, swing high Okey, swing low yang nombor 2 ni kita tarik kat sini, swing low, swing high. And then sekali lagi kita pada level-level ni kita akan cari area support dari level-level Fibonacci ni. Okey. Saya masukkan Fibonacci dari swing low ke swing high. Sebab apa? Sebab dia downtrend. Okey, sebab dia downtrend. Lagi sekali saya ingatkan, lihat pergerakan market sebelah kiri terlebih dahulu.
untuk mencari area support dan resistance. So anda lihat kat bawah ni. Okey. Anda lihat kat bawah ni, kita dapat lihat kita tarik support kat sini. And then dia break, jadi resistance. Kalau kat sini kita boleh panggil bounce strategy juga. Bounce strategy lah. Kat sini kita dah boleh trade sebenarnya. Kalau anda tukar pada time frame yang rendah, kita dah boleh trade. Okey. Tapi kalau macam terlepas pun kat sini pun anda boleh trade sebab dia berhampiran dengan support become resistance. Okey, saya tandakan support become resistance dalam chart. Dari situ kita dapat lihat peluang untuk kita buka sell position. Masuk kat sini sell position ni wujud kat sini dan juga dekat sini. Okey. Strategi yang digunakan dalam chart ni adalah bounce strategy, inside bounce strategy dan peak candle strategy. Ini supply and demand lah. Okey. Maksudnya inside bounce strategy, apa saya kata, bounce strategy. Bounce strategy, inside bounce strategy, peak candle. Okey, bounce strategy kat sini lah. Inilah bounce strategy. Masuk dia reject. Okey. Apa lagi? Inside bounce strategy. Inside bounce strategy kat sini kat sini inside bounce strategy. And then apa? Peak candle. Peak candle. Dia sebenarnya inside bar dan strategi ni dia bukan sama. Dia bukan sama je. Nanti saya masukkan kotak. Ni inside bar strategi. So ni inside bar. Saya buat kotak lah. Tulis je dah kotak ni. Okay, this one is inside bar. Sebab apa? Sebab candlestick ni wujud lagi kecil daripada candlestick sebelah. Kita boleh panggil inside bar kita boleh panggil peak candle. Tapi oleh kerana dia kecil, kita pun boleh panggil dia inside bar. Kenapa kita boleh panggil dia inside bar? Inside bar ni bila dia wujud, dia akan meneruskan penurunan ke bawah. Kalau peak candle pak, biasa dia wujud, dia turun bawah, di atas dia akan kutip order kat sini, order sell kat sini. Maksudnya kata untuk institutional bank, bank dunia ke apa, dia akan kutip kat sini. Okey. So kadang-kadang pun dalam inside bar pun tak ada juga apa tu, peak candle, makna price tak masuk. Okey, ini adalah cara-cara strategi yang saya gunakan dalam teknik ni. Okey, sekarang kita akan lihat contoh dalam chart. Okey, saya akan buka chart. Okey, ini adalah contoh dalam chart dalam chart. Saya akan ambil yang ni dululah. So kita akan tengok di sini saya kena tanda lah sebab saya ada swing high swing low. So saya kena tanda lah swing high swing low, nanti tak faham pula kan. This one is swing low. Okay, this one is swing high. Bukan kat sini dia swing high. Swing high. Lepas tu kat sini swing low. Okay, kat sini swing high. Saya tak tahu lah, ada dengar tak orang menggigit kat bawah tu. Swing high. Okay, ini contoh yang saya ambil. Apabila price naik dan return balik, kita boleh mark dia swing high. Yang bawah ni seperti swing low. Dan then kita boleh tarik Fibonacci. Tarik Fibonacci daripada swing high ke swing low. Sebab apa? Sebab dia uptrend uptrend daripada atas ke bawah. Maksudnya daripada swing high ke swing low. Make sure nombor kosong ni kat bawah. Okay, and then kita akan carilah support atau resistance area dekat sini, dekat level-level ni. Okay, contoh kat sini saya nampak this one is resistance. Okay, dia break, candlestick ni dia break, lepas tu return balik. Okay, jadi support, jadi resistance become support. Kat situ tempat kita mana resistance become support. Okay, sini dekat potential untuk kita buy buy potential, tempat potential untuk kita buy. So, yang ni pula, okey, saya tarik lagi Fibonacci. Saya tarik Fibonacci daripada swing high ke swing low. Mana swing low dia? Kat sini. Mana swing low dia nampak? Dia kat sini. Kat sini kat swing low kat sini. So, kita akan tengok pada level-level ni kat mana wujudnya support dan resistance. So, macam saya kata tadi, tengok sebelah kiri. Tengok sebelah kiri. Contoh kalau kita, saya tengok sebelah kiri, saya nampak resistance kat sini. Tanda je lah resistance kat situ. Tak ada masalah pun. Okey, tanda resistance kat sini. Sebab apa? Sebab dekat dengan 0.5.
5. Level Fibonacci 0405. Lagi kat mana saya jumpa? Saya jumpa kat sini resistance lagi. Resistance lagi kat sini. Okay, and then price break. Okay, price break dia return balik dekat area sini. Kita jadikan dia sebagai support. Ini kita pakai resistance become support. Okay, kat mana kita nak apa tu? Potential untuk kita buy. So, kita buy kat sini. Itu adalah potential kita untuk buy sebab kalau saya sebut-sebut pasal supply and demand, nanti anda pening lagi Saya malas nak sebut pasal supply and demand. Okey. Sebab kat area situ dia ada demand zone Okey, ini adalah contohnya. Okey, contoh untuk anda menggunakan swing high dan swing point. Ini untuk uptrend Untuk downtrend, okey, ini pun downtrend. Alamak. Tak apalah, hari ni hari Ahad. Untuk downtrend kita cari swing high. Sekejap tinggi sekejap. This one is swing high. Saya nak tengok dulu swing high ni okey tak kat sini Swing high, this one is swing low. Okey, untuk downtrend kita tarik daripada swing low ke swing high Fibonacci ni. Okey. Make sure kosong dia kat atas. Macam uptrend kita kena make sure kosong dia kat bawah. Untuk downtrend kita kena make sure kosong dia dekat atas. Okey, sekarang anda carilah area-area support resistance dekat belah kiri ni. Contohnya saya dah nampak kat sini. Ni adalah area support, and then dia break price return balik. Ini kita boleh bagi sebagai support become resistance. Okey. Untuk teknik ini, rule reversal dia amat bantu rule reversal strategi dia amat bantulah untuk anda masuk position. So kat sini adalah tempat potential sell anda. Ini tempat potential sell anda. Okey, so kita akan lihat yang lain pula. Ni pair apa ni? Saya tak nampak apa-apa pun. Tak apalah, kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang ni. Panjang ni. Okey, tak apalah, kita ambil yang mana dia kata? Yang ni This one is swing low. This one is swing high. Swing high. Swing low. Okey. Kat sini ada juga swing high. Kat sini wujud juga swing low. Okey, cara dia ialah kita tengok yang pertama dulu senang. Okey. Untuk uptrend saya cakap tadi kita tarik Fibonacci daripada swing high ke swing low. Sebab untuk apa? Untuk make sure level kosong berada di bawah. Okay. Level kosong ni berada di bawah. Okey. Kemudian anda lihat kat sini wujudnya resistance kat sini. Okey. Wujudnya resistance kat sini. Ini resistance. Okey. Wujud juga support. Saya nampak support lah. Takkan saya ambil support ni. Saya malah tukar time frame tapi tak apalah, kita expect ini adalah support. So dia bereaksi pada support kat bawah ni sorry. Dia bereaksi pada area support, and then price pun meneruskan kenaikan. Ni boleh kita panggil macam saya kata tadi inside bar. This one inside bar strategi. Okay. So dekat atas pula sama lagi, kita akan tarikkan Fibonacci daripada swing high ke swing low. Saya tak nampak pula swing low saja ni. Sini lah kot. Okay. And then anda lihat dekat area-area Fibonacci ni ada apa. Okay, contoh kat sini kita ada support. Okay, support kat sini. So price bereaksi pada area support. Inilah
potential untuk kita buy dan ini juga potential untuk kita buy sebab uptrend Okey, so berapa minit dah ni? 25 minit. Saya rasa cukup lah untuk contoh anda boleh cari sendiri cari sendiri swing high swing low. Dekat sini special case saya tak apalah. Tak special sangat juga. Okey, sebab dia tengah uptrend, tengah downtrend. Kita ambil swing high kat sini. Kita ambil swing low kat sini. Ambil swing low. Lepas tu kita tarik Fibonacci daripada swing low ke swing high sebab dia downtrend. Kita tarik sampai pada swing high. Okey. So anda lihat apa yang ada dekat level-level Fibonacci ni. Contoh kat sini kita nampak support. Okey, support area. Dia break kat sini. And then dia return balik. So ini kita panggil support become resistance. Itulah contoh tempat potential untuk kita sell sini tempat potential untuk kita sell kat sini. Okey, saya rasa itu saja. Dia kalau panjang sangat video ni orang malas nak tengok sebenarnya. Serius saya cakap. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.